Okey, lagi? Nak baca semua, saya ambil yang best-best lah. Awak ni pushy lah sebab banyak tanya soalan direct. Contoh? Kan kita banyak bertanya kan soalan-soalan. So dia cakap bila kita banyak soalan macam nampak pushy lah dia tu. Okey. Dia macam ni. Kenapa saya perlu tanya soalan? Saya dah explain kat dia. Dia ada fikir. Bukan? Okey, fikir. Satu lagi. Okey. Contoh kan. You prefer you jumpa doktor. Kan? You jumpa doktor. Doktor cakap, "Ya, kenapa ni?" Ataupun you jumpa doktor, you cakap apa? Tak tahulah, saya demam. Saya rasa demam. Okey, ambil ubat ni. Pergi ambil. Ataupun dia tanya, okey, demam bila? Kenapa sebelum ni okey tak okey? Ada alergi ke tidak? Bla bla bla. Okey, which one you prefer? Adakah sebabkan doktor tu tanya banyak soalan dia pushy? Tak. Dia tanya soalan sebab dia nak info. Sebab info ni perlu untuk kita bagi solution ataupun ubat. So, kalau tak dapat info, tak dapat solution. Itu yang bagi ubat salah. Itu je cik sebenarnya. Sebenarnya cik tak perlu terasa terpaksa untuk buat benda ni. Sebab saya cuma nak cik sedar saja. Sedar bahawa kita kena ada perancangan kewangan. Itu je. Tahu je saya tu. Kenapa? Dia sedar? Dah kita tahu, sedar tak? Sedar. Lepas tu? Perlu tak? Perlu, tapi bukan sekarang. Okey. Kan dia kata, dia sedar, dia rasa dia tahu yang dia perlu buat something. Tapi tak perlu, bukan sekarang lah. Tapi betul tak? Okey. Sebelum, tak perlu sekarang. okey. Kau nak buat rumah. Buat rumah Katalah buat rumah. Sebelum buat rumah ni apa kena buat dulu? Plan. Okay. So plan ni bagus, plan awal ke plan last minute? So now sekarang ni umur kau berapa? 26. Umur 26 contoh. Tanya umur dia berapa? Umur 26. So nombor satu kena bagi dia admit bahawa kena planning kena awal. Itu nombor satu. So 26 55. Katalah kau perlukan apa yang kau rancang tu pada umur 55.